Ada yang tanya saya, apa yang patut saya buat untuk lupakan si dia? Yalah, maknanya memang kita dah putus, tak ada harapan, tapi kita duk teringat-ingat hari-hari kat dia. Pertama, jangan romantikkan luka. Awak ni selalu terkenang-kenang yang manis, yang membuat awak tersenyum dengan dia, keprihatinan dia, cara dia sebut nama awak, cara berpakaian, cara bergaul, chat-chat awak dengan dia, duk kenang benda tu. Sepatutnya awak kena kenang benda yang lebih rasional. Apa yang membuatkan awak selalu overthinking tentang dia? Apa yang membuatkan awak tak serasi dengan dia? Ataupun kata-kata dia yang dia memang tak nak ke awak, ataupun dia reject awak. So benda tu bila awak kenal, lama-lama awak akan lupa. Yang kedua pula, jangan awak simpan tanda-tanda ataupun awak tercari-carilah tanda yang mengingatkan awak kepada dia. Ni pantang. Seperti awak ada tengok story dia, tengok posting dia, lepas tu tiba-tiba dia like posting awak pun dah berbunga-bunga. Lepas tu awak out of nowhere tiba-tiba jumpa dia. Bila jumpa dia, mungkin ini jodohku. Siap beritahu lah kat Ustazah, boleh tak saya nak doa yang dia jodoh saya? Ini paksa Allah SWT. Awak macam ni je. Lebih baiklah kalau awak move on, usaha untuk bina perhubungan yang baru. Kalau ada rezeki, contohnya lepas 2-3 tahun dia datang balik kepada awak, itu cerita lain. Tapi sekarang awak kena sayang diri awak dulu, bina perhubungan yang baru, sebab masa depan awak ni tak ada kaitan dengan dia. Kalau awak jatuh, down, dia tak ada kesan, awak yang terkesan. So awak bangkitlah dengan perasaan yang betul. Sibukkan diri, insyaAllah lama-lama awak akan lupa dia.